Tekan-tekan je. Saipit bilu. Nekan-nekan dia. Alhamdulillah. Rezeki mahal rezeki. Alhamdulillah. Ujung-ujung tanduk tu. Rezeki kita. Oh boy, kena juga. Kena sepit juga. Dia ada respon. Kalau respon, dia biarin sangat kita tarik. Tak balik. Tak balik. Ini pun dia macam tak balik. Dia kalau dengan udang tak makan, kita kena makan dulu. Kita kena makan dulu nasi lemak udang. Makan guys. Alhamdulillah, ya Allah. Lama aku tunggu rezeki. Ya Allah. It's a good size. Alhamdulillah. Geng, sekarang pukul 2.51 minit petang. Aku baru dapat udang yang kedua, geng. Udang yang kedua. Pak, ini rezeki. Pagi sampai ke tengah hari ni, nak ke petang, baru 2 ekor. Tu, geng. Pukul 3.11 minit. Hari dah mula hujan. Hujan renyai. Harap-harap tak lebat sangat. Cantik guys, cantik. Mari tarik sahur. Let's go baby, let's go. Okay guys, kita akan dilanggar ribut. Tidak lama lagi, nampak sana putih je, putih. Di sebelum apa, kita park tepi dulu. Depan tu dah tak nampak apa dah. Depan apa, kita park tepi dulu. InsyaAllah standby apa yang patut. Okay geng, Ribut dah menanda. So tak ada buat apa, kena stay je tempat tu. Allahu Akbar. Allah mudah urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Ribut nampak. Allahu Akbar. Macam ni lah nasib kalau pergi mancing, kadang jumpa ribut. Kadang menunggu sampai ribut berhenti. Allah Amin. Kau berhenti angkat dumbbell kan? Kau berhenti angkat dumbbell, guna dekat sini. Ni guna dekat sini. Ni tarik sawah ni, tak nak keluar ni. Allahu Akbar. Bismillah. Macam tarik lembu.
macam tarik lembu. Dia tak mau keluar.